Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni ditemani ayah bersama Caramel Latte dan juga Nabila Nuraisyah. Hari ni kita fly ke Jakarta. Wais tengah tidur lagi. Flight kita pukul 11.05. Sekarang baru jam 8.34. So kita orang chill dulu dekat Coffee Bean. Luggage dah check in, tiket boarding pun dah dapat, tinggal nak masuk je. So kita lepak-lepak jap, minit makan-makan. Trip ni adalah selama 5 hari 4 malam. So untuk trip kali ni hanya 3 orang je, aku, Bella dan juga Uwais. Kita ada buat itinerary, basically guna ChatGPT je. So kita tengoklah sama ada menjadi ataupun tidak. Sekarang kita tengah tunggu masa untuk boarding. And for sure Uwais takkan ingat pun dia pernah pergi Jakarta. So disebabkan tak ada apa-apa sangat nak shoot, so kita jumpa nanti bila kita touchdown dekat Jakarta. Trip kali ini kami naik Air Asia, perjalanan selama 2 jam dari KLIA 2 ke Jakarta. Kami ambil package Snap dekat apps Air Asia, dapat tiket flight bersama hotel pilihan. Sangat mudah, tapi itulah ramai kata yang ada delay kan. Saya juga ada ambil travel insurance bersama Etiqa, so kalau bag hilang ke, sakit ke, delay flight ke, semua akan di cover. So kita dah landing dekat Jakarta. Sekarang kita nak pergi claim kita punya luggage dulu. Okay, sekarang kita dekat dalam Bluebird. Yeah, basically Bluebird is Bluebird is taxi ya Bapak? Ya, yeah, taxi. So just order dekat apps and then akan terus dapat. Kita boleh schedule lah bila masa yang kita nak. So West tengah makan dan driver kita hari ni adalah Bapak Rian Shah. Bila landing je dekat airport Jakarta ni memang ada banyak gila pilihan e-hailing. So sepanjang trip ni saya cuba semua jenis e-hailing yang ada. Tapi saya tak naik motor lah sebab ada baby kan. Perjalanan dari airport ke hotel mengambil masa dalam 40-50 minit sebab jam bro, jam gila. Okay, dah sampai. Kita dah sampai. Pak Rian, video sama saya. Okey, siap. Ini Pak Rian, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Bu. Kita dah sampai ke bilik. Wah, itu bukan mamam, jadi baru buang. Thank you. Lapar So kita dah sampai bilik. Sekarang kita berada di Hotel All Season Tamrin. Inilah bilik dia. Kita dapat satu katil king. Ada dia punya cengki kat sini. Toilet dia kat situ. And kita dapat city view. Walaupun terhalang, tapi tak apalah, nampaklah juga. So basically kat bawah ni adalah MRT Station Sudirman. Sekarang kita nak siap-siap, nak tukar pampers Uwais apa semua. And then kita akan teruskan aktiviti kita. Tengoklah nanti kita pergi mana. So sekarang kita nak turun ke bawah. Kita nak pergi ke Grand Indonesia. So itinerary hari ni dia agak relax. So kita just santai-santai je hari ni. Dalam mall je banyak dalam mall je kan. Aku baru je book Go-Car, terus dapat weh. Cepat gila. Bila berjalan ke negara orang ni, dia banyak buka mata dan minda kita. Memang betul, Jakarta sama macam Kuala Lumpur, tetapi lain rasa dia tu. Faham tak? Sangat-sangat lain. Orangnya, makanannya, jalannya, suasananya, vibe dia tu lain. Kita kat mana sekarang? Kita dekat Grand Indonesia. Besar tu. Sebab dia ada East dengan West. So sekarang kita berada dekat area East. Nak masuk dia kena scan badan. Kena masuk mesin tu, kena scan bag. Sekarang kita nak pusing-pusing tengok apa ada dekat sini. So nak cari cracking mix. Jom kita cari cracking benda lah. Bella nak pakai ikut juga. Bye-bye. So antara benda-benda yang kita nak datang sini nak cari, sama je lah dengan orang lain bila datang sini. Cari perfume, nak cari barang-barang lokal macam handbags kan. Tempat pertama yang kita akan pergi hari ni adalah Sosiola. Sebab itu yang first kita jumpa. Dekat sini ada macam-macam skincare dan yang paling penting ada perfume macam ni. Bro, Humans. Ni sedap bau dia. And juga Mykonos. Ni kita ada Alchemist tapi out of stock. Ini bau oud. Ni Humans Farhampton. Ni wangi weh. Wangi. Memang bau dia wangi gila. Dia macam terlalu banyak sangat sampai kita tak tahu nak tengok. Ambang mata nak pilih. Tapi always remember to compare dia punya price dengan Watson. Sebab kadang-kadang Watson lagi murah daripada Sosiola. Sekarang kita ada kat Awesome ni pun orang kata banyak barang-barang lokal, perfume
Makeup. Sekarang Bella tengah cari. Tak ada pula. Jom kita cari perfume. Ada Mykonos 177. Ni pun antara perfume yang ramai orang Malaysia suka ni, Alchemist. Macam biasa. Jet lag. Jalan punya jalan, perut pun tiba-tiba berbunyi sebab dah lapar. So kita orang pun pusing cari tempat makan. Nampak rembulan macam kosong? Situ lah. Ni ada line-line tu. Orang kata kalau datang sini, rugi kalau tak pergi rembulan. Kedai viral. Semua benda nak viral lah, penat aku. So, macam mana sekarang Cik? Sekarang kita nak makan dekat rembulan tu. Tak ada orang weh. Kalau based on TikTok, kita kena tunggu nak makan sini around 1 hour lah, beratur dia. And then dia bagi masa 30 minutes. Kalau you tak datang, kira burn. Itu dia kita datang, tak ada beratur. Tak ada orang weh. Oh my god. Jom kita tengok apa yang hype sangat tempat ni. Wah, macam masuk dunia Avatar Ya, makasih mas. Iya, makasih. Aku tak tahu nak cakap macam mana lah, tapi bila datang sini rasa lain. Pesanan menunya nanti bisa melalui QR code ya, bisa scan QR code di sebelah sini. Baik, makasih. Untuk menunya yang biru buku menu minuman dan dessert, hijaunya buku menu makanan. Kami juga ada menu baru, ini menu festival Nusantara. Menu spesial kami hari ini ada ikan kakak, bisa dimasak woku atau gulai. Langsung pesan atau lihat-lihat dulu menunya. Oke, baik. Dulu saja. Nanti jika butuh bantuan bisa memanggil. Iya, baik. Makasih. Dengan senang hati. Aku senang hati. Sekarang kita tengok apa makanan yang ada. Okay, cuba cerita sikit apa makanan yang selalu orang order kat sini. Tak tahu. Habis tu kita hentam je. Hentam je. So sekarang kita dekat rembulan. Kita tengah tengok apa yang kita nak order untuk basically dinner lah kot. Tapi early sangat kot. Sekarang baru pukul 4 tu. Tapi sebab kita orang semua dah penat, so kita dinner awal sikit lah. Alright. So malam maybe kita orang akan beli macam coffee je ke, yang ringan-ringan je lah dekat bawah hotel West tidur. Maybe kita akan bungkus juga untuk dia makanan yang dia boleh makan. The tempe was the best. Tahu and tempe. Basically Bella dia jumpa kedai ni sebab Fina, my ex-colleague, dia pernah makan dekat sini. Dia beratur 40 minit. Dan sekarang baru pukul 4, siapa je nak datang makan sini. Selalunya kalau weekend, confirm penuh, confirm. Dulu aku pernah pergi Bali. Masa aku pergi Bali, ada satu air yang memang aku gila-gilakan. Once aku minum air tu, sampai balik ke KL aku minum air tu je. Aku tak pernah order air lain. Air tu adalah ais jeruk. Kat sini orang panggil ais jeruk lah. So, untuk merasmikan kedatangan semula ke Indonesia, jom kita order ais jeruk. Kita tak boleh lah nak order banyak-banyak deh. Nanti tak siapa nak makan. Perut kita ni kecil je walaupun nampak besar. Alright, so kita orang dah order. Apa yang kita orang order adalah tempe menduan bumi Batu Raden, es pisang hijau Makassar, nasi bakar ayam asap, tahu isi udang lumbang, cumi lada garam Nusa Penida, es jeruk murni. Total semua RM100. Inilah air yang aku nanti-nantikan. Es jeruk. So macam mana rasanya ais jeruk ni? Ais jeruk ni basically rasa limau. Satu cumi lada garam. Terima kasih. Es jeruk ni dia rasa macam limau. Bukan limau yang hijau tu, dia rasa macam limau Chinese New Year tu. Kan? Dia rasa macam tu kan? Bella tengah tunggu makanan. So tempe dia dah sampai, tahu udang dah sampai, cumi, lada, Nusa Penida dah sampai. Kita tunggu nasi. Grand Indonesia ni yang paling grand lah dekat Jakarta. Rupanya tak, rupanya Plaza Indonesia tu di atas lagi daripada Grand Indonesia. Mengikut kata pemandu Gojek sebentar tadi. Mana nasi ni? Aduh, nasi bakar ni lambat betul. Aku tak tahu lah nasi bakar ni memang lambat ke apa. Dah sejuk dah sotong aku. Apalah, tunggu jap. Aku rasa kita nak makan dulu lah. Oh, dah sampai. Nasi bakar ayam masak? Ya, terima kasih mas.
kasih. Baru sebut lambat sampai. Nasi bakar. Ini bukan pulut dia, ini nasi. Bau dia very tangy. Alright. So makanan kita sudah sampai. Jom kita makan. Okay dah, aku nak makan dulu. Bye. Sedap tak, Mami? Mami, sedap? Sedap. Sedap lah. Tak tahu kenapa dekat TikTok ramai cakap Sedap. sedap. Ni, cili ni. Bodoh amat. Nak air sikit. So, cili dia pedas gila-gila. Okay, lepas dah makan semua yang kita orang order ni, nombor 1. Ni nombor 1. Nombor 2. Ni. Nombor 3. Ni. Nombor 4. Tahu ni lah. Ni. Aku tak berapa minat sangat tahu dia. Dalam dia ada udang. Okey. Dia bagi sos macam sos spaghetti yang udang ada mushroom, ada carrot. Lepas tu tahu goreng. Cecah dengan sos spaghetti. Cuba kau buat kat rumah. Macam tu lah rasa dia. Dia punya tempe tu I can eat all day long. Aku tak kata dia sedap sangat, tapi dia kalau kau nak duduk kunyah-kunyah sambil sembang, tu sedap. Kalau korang suka pedas, makanlah sotong ni dengan cili-cili dia sekali. Nasi ayam bakar dia pula wangi. Dia punya nasi dia tu wangi. Dia rasa salai dia sangat kuat. Bila masuk mulut dia terus di hidung. Dia punya salai tu. Dia ada rasa dan kalau orang yang tak biasa makan salai, mungkin dia jangan order sebab rasa salai dia kuat gila. Overall, okay. Yang kita ambil ni semua chef recommended. And betul lah, setiap orang dia punya lidah tu lain-lain, sedap dia pun lain-lain. Bagi kita orang, okay. Lain lah daripada kau makan kat KL, tak sama. Lain. Susah nak jumpa makanan macam ni. Sekarang ni kita nak tunggu lagi satu makanan. Bella ada order satu dessert yang kalau dekat KL tu susah gila nak jumpa. Bukan Bella? Aku yang nak sebenarnya. Technically dia rasa macam ABC yang kau letak pisang. Macam tu lah. Tapi dia sedap. Sedap. Nak makan dulu. Lepas ni kita keluar and kita ke Plaza Indonesia. Sekarang kita berada di Plaza Jakarta. Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Wais dah bangun, dia baru bangun. Tempat ni secara mudah dia macam pavilion. TRX. High end stuff. So all those high end punya barang, inilah tempat dia. Dalam ni kan dia ada satu bau wangi tau. The whole place bau benda yang sama. Bau dia wangi gila. So sekarang kita ada dekat Harlan Holden. Bella daripada KL hari tu nak beli. Jom kita order. Let's go. Basic. Bella ni yang tak tahulah kenapa, asyik malu aja. Pergi ambil receipt tu, ambil receipt. Are you okay? You wanna eat? Oh. So ni rupa dia. Jadi macam antara orang kata benda wajib try lah. Tapi harga dia RM58,000. Ini lama RM15,000. So aku tak pakai kamera sangat sebab kadang-kadang ni macam susah nak pakai kamera. Kebanyakan tempat tak dibenarkan menggunakan kamera. Kalau guna phone boleh lah. So aku ambil keputusan untuk pakai phone dulu buat sementara waktu. Kat Westwood. So we are back dekat Grand Indonesia. So sebenarnya kita orang sebenarnya tertukar tempat yang ada kat Plaza Indonesia dengan Grand Indonesia. Mereka tempat-tempat yang best-best yang kita nak cari tu ada dekat Grand Indonesia West sebenarnya. Tapi belah West. Yang tadi kita orang explore tadi semua dekat East. Sekarang kita nak pergi ke Donut of Curiosity. Betul lah aku sebut. So basically itu adalah kedai donat lah. So jom, ni human? Oh yo. Ni kedai donat. Ni humans. Sekejap lagi datang. Ada Valrona, dia menu baru kita caramel butter. So kita dah beli 3 donat. Valrona, strawberry shortcake dengan matcha taro. Tak manis and dia kata dia pakai very high grade of matcha. So dia tak manis, dia akan jadi macam a bit bitter. Total harga 104,500.
Apa yang ada? Strawberry shortcake, matcha taro and chocolate. So sekarang kita dekat Mad Milk. Bella beli dia punya crackling. Sebenarnya kita dah datang sini tadi, tapi Bella tak tahu kedai ni lah sebenarnya kedai dia cari. So kita ke Plaza Indonesia, patah balik sini, dia cakap, mana kedai tu tak jumpa? Aduh. Macam lagi zaman kan? Rupanya kedai ni kita dah datang tadi. So slow. So sekarang kita nak tunggu Bella ada order air dan juga dia ada beli roti tadi. Yang penting halal kan? So ini adalah air dia. Bukan air yang saya cari. Saya bukan kedai ni. Tapi tak. I order air strawberry. Milk strawberry. Dia tak manis sangat. Dia ada macam biji-biji strawberry tu. Yang air dia tak manis. Atas dia macam ada cheese macam tu. Sedap? Sedap. Dia bila time besok dia kan nak buat weh. Sedap. Apa? Jalan lah.